Yo, Assalamualaikum dan kembali lagi sama aku IDJB Gaming. Dan kali ni aku nak bermain game Script Go Hero. Tak tahu saya betul-betul tidak. Dan tetapi sebelum kita masuk game, jangan lupa like, comment dan share, subscribe tekan di bawah. Terima kasih. Tapi sebelum tu kita macam lupa sesuatu ah. Apa intro dulu. Nice. Jadi, kali ni aku nak main game Script Go Hero. Jadi gamenya simple je. Gamenya kita cuma perlu menjeng untuk menggerakkan kereta. Aku dah pernah main dah sampai level 3. Jadi kita akan tambahkan level 3 dulu lah. Jadi let's go. Maaf juga kalau aku dah lama tak upload video. Tapi video aku yang aku main game sebelum ni Tom Friend tu satu sebih korang boleh cecahkan korang memang good job aku terkejut tu korang boleh tembus macam tu tu. Aku lepas terpelangak-pelongok. Bukan aku tak nak upload sebenarnya, sebab aku hari tu mata aku sakit bengkak besar gila. Jadi memang aku tak dapat upload video hari ni. Mata aku dah okey ni. Jadi baru aku dapat upload video hari ni. Jadi jom, let's go. Jadi kita main level 3. Let's go. Hello. Boom. La. Aku kena jadi awi. Jerit. Ulu. Put bapak. Nampak senang tapi sebenarnya susah. Ulu. Alah, aduh, kau pergi tanah tu ke atas tu buat apa? Macam bab. Aku nak menjaga tak boleh sebab tengok aku cover kanan-kanan kan. Hello. Bang. Kita cuba gunakan lili lagu Lagu apa aku dah pakai ni? Kerana kau satu susah betul lah. Cakap je lah pasal pakai lagu. Cipuy. Halo. Dia kasih stop mati. Tu. Hello. Kenapa tak lompat tinggi aku dah jerit tu? Yes, menang. Yes. Kita menggunakan cara apa? Kita menggunakan cara tu macam pernah. 3 2 1. Naik kereta api siapa anda turun? Tadi penasaran je kita ke level 4 atau level 4 Let's go. Level 4, let's go. Oh, kita spin. 30. Oh, kita dapat ni 30 berry ni. Berry. Apakah? Bulu. Tegak aku main game ni. Pulu. Aku dah Pulu. Jangan jatuh pulu. Jangan jatuh. Aku kata pulu jangan jatuh. Pulu. Setengah aku tak main pada ni. Okay. Pulu. Stres aku tak. Okay. Tang. Tadi yang bawah aku pakai cara apa Yang aku menang tadi pakai cara aku lupa. Ulu. Aku dah nak habis. Kau tahu tak? Tiba. Tiba saya main jatuh tiba.
Aku dah jerit tu. Pulu. Lompat. Bukan kau jatuh. Kau lompat. Ya. Aku dah stres. Aku dah tak ada main ni dah. Aku dah stres. Baru awal main dah stres. Kau tahu tak? Dah stres. Pulu, jangan jatuh pulu. Aku dah stres ni. Aku dah sampai tak stres ni. Pulu. Mimpi je lah kau. Mimpi menjadi nyata. Aku Aidil JB Gaming ni tak ulang-ulang macam biasa. Aku ID JB Gaming. Stres. Ulu. Kau ni kipas bising lah kipas. Macam korang macam dengar dia macam jalan-jalan tiba-tiba kan. Jalan siap apa tau. Ada kipas. Jadi macam suara kipas tu lah. Aku tahu tadi kipas panas. Aku tahu ke earphone. Malas. Pulu. Kau tahu tak pulu tu dulu kawan aku. Kau tahu dulu waktu pergi pulau tu aku ada sekali. Aku ada. Akulah raksasa batu tu. Tiba. Pulu. Kau tunggu je aku nak ambil air halus lah. Sekejap, tunggu je aku ambil air. Years later. Yusof Tayo. Okay, jadi mari kita melanjutkan. Let's go. Kelas datang ke rumah daripada Timur Tengah Yusof Tayo. Kepala bab. Okay. Palalela aspalela. Mengapa kau? Aku lupa lah. Anjing, astagfirullah. Alah. Jangan jatuh. Jangan jatuh. Kau tahu tak, ini lama-lama kalau aku main game lama-lama kau tahu tak apa? Suara aku boleh habis tau. Jadi kan kalau aku nyanyi lagu apa, aku tak ada lebih bising pada Awi tau. Seandainya ku diberikan peluang. Kat situ susah sah. Aku nak kena cerit. So aku minta cerita. The Momo Austro, di manakah aku sebenarnya? Aku adalah dongeng sakancil yang blu. Seandainya ku diberikan peluang. Seandainya ku diberikan peluang. Nyanyi pula aku sini. Tapi ada jauh juga tadi tau. Sikit lagi waktu yang dah boleh finish. Seandainya ku diberikan lagu lama je. Cuba lagu lain Kerana kau tak boleh tu sebab dia awal dah tahu ya. Aku tahu dia nak buat ladau biasa. Pulu. Ke depan sikit. Apa kemalasangan berdua hitam. Aku dah setengah tu lah. Pulu.
Puluh. Aku batuk siap. Lupa duk main game lama-lama suruh kau besok. Yusuf Tayo. Puluh lah. Punya puluh bat. Lompat tinggi. Aku cakap sana, lompat. Okey, cuba. Lompat tinggi. Tinggi lagi, jangan marah sangat. Jadi, aku stres kau tak tahu manggil aku stres. Lompat tinggi. Lompat. Jangan jadi betul marah sangat. Musibah punya game macam bab. Lompat lah buat. Betul lah. Lompat. Tinggi, setinggi angkasa. Lompat si kata lompatlah tinggi. Aku dah pernah dah. Okey, kita lagi 5 kali lah. Lagi 5 kali tu aku dah tak boleh dah. Sumpah tu, suara aku dah nak habis tu. Bismillah. Bila Habibi yang nunggu, dunia rasa terhenti, suaramu bak merdu tiba. Okey, tinggal lagi 4 kali. Puluh. Lompat tinggi sikit, tinggi lagi. 2 kali lagi. Tinggi. Dia last peluang. 1. Tinggi. Okay lah guys. Mungkin sampai di sini sajalah videonya. Aku dah pernah sumpah suara aku dah habis. Saya tahu aku sakit tekak sebenarnya. Aku sakit tekak ni. Jadi maaf lah kalau korang tengok video ni macam bosankan Aidil. Kenapa kau main macam pelik dia? Macam tadi macam pelik kau main ni. Maaf lah sebab aku sebenarnya memang sakit tekak. Aku tolerant juga. Aku terpaksa main game ni. Kan? Aku tak tahu main game apa. Korang boleh komen korang aku nak main game apa kat bawah. Kalau komen je kat bawah, aku akan reply dan aku akan turunkan dan cuba lah ke game mana aku minat, aku akan cuba main. Korang request je ataupun korang nak aku main Tom Friend tu lagi. Macam Tom Friend sebenarnya aku dah main lagi. Jadi ada 3 ada lagi satu benda yang dah muncul. Kalau korang nak tengok benda apa yang muncul kat Tom Friend tu, korang boleh komen kat bawah main game Tom Friend. Okay? Jadi jangan lupa like, comment dan share. Subscribe tu kunci di bawah. Terima kasih. Okay lah, enjoy the next video. Bye bye.